Kak Kis. Ya, sayang. Ananglah belakang. Apa? Macam mana? Apa tu? Ini tikus. Ni bukan tikus lah Kak Kis. Ni hamster. Anis? Dah lah Kak Kis pergilah. Jangan cakap Anis. Ya, Kak Kis boleh pergi. Tapi binatang kesayangan Anis ni. Korang buat apa dengan hamster Anis tu? Macam tu. Tapi kan Dah lah. Mama dengan Papa sama je. Semua nak kawal. Ih, kolot betul. Tengok kawan-kawan Anis. Semua bebas. Ish, boring lah hidup macam ni, Kak Kis. Janganlah macam tu, Anis. Diorang buat semua tu. Weh, kau nak bawa aku ke mana ni? Surprise! Weh! Ada orang tu dia lama cinta, nampak? Ish, apa kau cakap ni? Tahu pun takut. Alah, jangan risaulah, Dek. Nanti akak pergi hantar hubungan meminang kat rumah Fifi dia. Anis tu memanglah agak manja sikit, Kakak. Tapi kan kalau nak bandingkan dengan remaja lain, Anis ni dah kira budak yang baik, taat. Hello. Hello, ya. Saya. Siapa tu? Saya lah, Zairil. Saja je telefon awak sebab saya risaukan awak. Oh, ya ke? Kenapa awak perlu risaukan saya? Kenapa suara awak lain, Anis? Saya bukan Anis. Saya Mak Anis. Apa nama awak tadi? Zaril, ya? Zaril, macam ni lah. Saya rasa awak tak perlu nak risau pasal anak saya. Awak tu jaga diri awak sendiri, ya? Okey? Pergi bawa mengaji kau ni dulu, apa? Kalau aku tak bawa dia, macam manalah aku nak jumpa kau dekat sini? Dia datang pukul berapa, Aduh. Tengah on the way kot. Kau suruh mengaji kau pergi mana tu? Yelah. Susahlah nak dating sini. Okey, baiklah. Hai. Hai. Hey, lama tak jumpa you kan? Last kita jumpa time sekolah kan? Anyway, I kerja kat sini. Tahu? Macam mana? Maksud I, Fifi bagi tahu tadi. Oh, you busy tak? Tak apa, kalau you busy, I boleh... Tak kata I tak busy? Betul tak busy? Okay, jom.